Perempuan percaya diri sangat. Memang tak akan dapat perkahwinan. Memang tak ada majlis perkahwinan 2 kali. Walaupun hanya majlis kahwin olok-olok, tapi akhirnya sang lelaki kecewa. Tetap takkan dapat. Jadi dia sempat kata, sayonara wanita yang pernah ku cintai. Memang patut pun, salah dia sendiri, bukan salah lelaki itu. Salah dia sendiri, ingat kahwin itu boleh buat main-main. Itu juga salah mak bapak jugalah. Siapa suruh manjakan anak yang tak berilmu? Apa tak lari ini anak akan jadi tak betul? Siapa suruh manjakan anak lagi yang tak berilmu tinggi? Lagi tak ada tahu apa-apa tentang perasaan. Memang buat apa jaga anak macam itu? Perempuan begitu tak perlu dipertahankan. Lebih baik sayonara saja. Buat apa love sama wanita macam itu? Lebih baik buang sahaja. Apa taklah di keluarga tak betul? Wanita yang tak tahu perkahwinan tu apa? Yang tak tahu itu apa tak layak dipertahankan. Lebih baik sayonara sahaja. Selamat tinggal perempuan tak jelas, perempuan tak berilmu, perempuan yang tak beragama, yang tak jelas. Ada agama tapi guna sahaja, cuba nama sahaja tak ada guna. Memang apa tak lari nama pun tak sudi ku dengar. Kalau ada wanita nama sama tak apa, asalkan dia orang yang berbeza. Dan akhirnya lelaki itu kahwin lain bersama perempuan. Ini tunjuk dokumen sah suami isteri yang sah. Bukan sepertimu, perempuan yang main-main kahwin, tahu main, tahu makan sahaja, tahu manja-manja dengan mak bapak. Memang menyusahkan sahaja. Sayonara, sayonara. Memang wanita itu orang kata tak jelas.